Saya bagi contoh macam makanan lah, sebab kalau Imam Syafi'i ada Imam Zarnuji kan, dia umpamakan ilmu fardu ain ni makanan, ilmu fardu kifayah ni ubat. Kan orang tak perlukan ubat hari-hari. Bila sakit baru dia perlu ubat. Kalau dia boleh jaga diri dia tak sakit sampai mati pun dia tak perlu ubat. Kan? Tapi makanan ni dia kena makan. Jadi macam kita lah, kita tak perlu engineer. Kalau kita tak terlibat dengan engineering, kan? Mungkin kita tak perlukan doktor kalau kita tak sakit. Jadi benda tu dia, sebab tu dia kata kifai. Dia mencukupi dengan keperluan. Kan? Tapi yang fardu ain ni memang setiap orang kena. Doktor pun kena. Kan? Jadi bila kita abaikan fardu ain, akhirnya mereka ni tak boleh nak meletakkan fardu kifayah tu pada tempat yang sepatutnya. Jadi dia akhirnya dia lebih pada fardu kifayah, dia kosong fardu ain. Macam tadilah. Kan? Dia naik darjah, dia nak masuk sekolah menengah, fardu ain dia masih sekolah rendah. Dia masuk universiti, kefahaman fardu ain masih lagi sekolah rendah. Dia jadi menteri, masa fardu ain dia masih sekolah rendah. Sebab tu dia korup. Kan? Jadi sepatutnya bila dia pergi sekolah menengah, dia kena belajar fardu ain yang lebih tinggi, sebab cabaran sekolah menengah lagi tinggi. Dia tak jumpa perempuan sangat pada masa sekolah rendah. Masa sekolah menengah baru dia jumpa perempuan, dia jumpa macam-macam kan. Dia tak akan jumpa rasuah pada masa sekolah. Dia akan jumpa bila dia kerja. Tapi di situlah kita miss. Maksudnya bila Profesor tekankan bahawa fardu ain tu dia kena dinamik. Jadi kita punya kurikulum kena rangka dalam makna macam tu. Apa yang fardu ain pada menengah yang lebih sesuai pada keadaan dia. Bila pergi universiti apa? Jadi dia kena berterusan. jadi kadang-kadang bila kita miss macam tu, kita sendiri pun macam tu kan. Belajar solat yang sekolah rendah dulu je. Kan macam bila bercerita pasal khusyuk tadi kan. Jadi kalau dah 20 tahun solat, 30 tahun solat, memanglah khusyuk yang sekolah rendah lagi lah. Sebab tu bila kita baca inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, memanglah. Kan? Sebab makanan itu makanan sekolah rendah, fahsya' tu fahsya' umur 20 tahun. Fahsya' yang melibatkan juta-juta duit. Kan? Fahsya' yang melibatkan orang mentadbirkan 5,000 pekerja. Memanglah. Tak cukup nak bayang tu. Jadi kadang-kadang itu yang yalah, benda tu susah lah.